Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk hari ni saya nak buat analisa saham counter yang naik hari tu, start break 14 Jun. So analisis counter trimod. Okay, so untuk trimod ni first kali okay, kalau kita nak tahu probability counter tu boleh pergi jauh, so dia mesti cantik dekat longer time frame lah. Okay, dekat monthly ataupun weekly, kalau macam monthly ni dia terlampau sikit candle kan, sebab Trimod ni baru IPO 2018. So boleh tengok weekly lah. So weekly ni selalunya bila counter-counter yang naik banyak ni, selalunya counter-counter yang dekat weekly pun dia cantik lah. Dekat weekly pun dia stage 2. So selalunya counter-counter yang banyak naik. Kalau perasan sebelum ni high tech, so counter-counter macam ni pun dia still stage 2 dekat weekly dan daily lah. So dia ada dua dia ada dua stage 2. So kalau untuk trimod, okay, kita study trimod hari ni. Alright, so untuk trimod bila counter-counter yang baru IPO 2 ke 3 tahun, okay, dia punya potential grow dia tu best lah. So counter-counter yang buat kenaikan yang buran selalunya dia 2 ke 3 tahun, less than 5 years punya, dia baru IPO lah. So dia punya kenaikan dia tu lagi best. Boleh tengok contoh banyak lah sebelum ni, Mestron, Emulus, KAB, and then KSJ, ada counter apa sebelum tak ingat lah. Tapi boleh tengok lah 2 ke 3 tahun baru IPO tu. So boleh tengok. Okay, untuk Mestron, first kali kita tengok weekly time frame. Okay, weekly time frame ni kita bukan nak trade weekly time frame, tapi kita kena faham dekat weekly time frame dia punya support dan resistance dia tu lagi significant dan strong. Okay, so that's why kita nak tengok dekat weekly time frame. Dalam masa yang sama kita nak tengok story apa yang dia cuba buat. Dekat weekly time frame ni apa yang dia cuba buat. Kita bukan nak trade dekat kita nak entry atau exit, kita based on daily lah. Okay, so weekly time frame ni kita nak tahu the whole story. Sebab kita kena faham smart money dia tak gunakan intraday punya time frame. Dia gunakan daily dan weekly. Selalunya lebih kepada weekly lah. Okay, so untuk trimod ni, okay, kita boleh, kalau macam serabut boleh off MA. So kita tengok dekat sini, dia punya resistance dia somewhere around sini lah, lebih kurang dalam area 450 ni. Okay, kita agak-agak lah. So untuk horizontal support resistance ni basically memang kadang-kadang tu jadi, kadang-kadang tak, sebab kadang-kadang ada orang lukis kat area sini kan. So dia berbeza, setiap orang tu mata dia lain-lain. So tapi saya punya reference saya ambil dekat area 450 ni lah. Okay, so bila dah tengok weekly ni, okay, kita dah faham dah. Okay, bila dekat area sini kita nampak ada reversal pattern. So reversal pattern ni sebelum ni ada downtrend. So dekat sini ada reversal pattern. Reversal pattern ni kita kena faham lah yang untuk dia form, so dia lagi lama daripada continuous pattern. So kalau kita anticipate ataupun kita beli sebelum breakout, takut lama sangat tunggu. That's why phase 1 ni kalau boleh kita tunggu breakout lah. Alright, so bila kita dah detect dekat mana base 1, so kita tahu dekat sini ada test a few resistance. And then based on saya punya observation, selalunya counter-counter yang menjadi dia akan ada test resistance lebih daripada 3 kali lah. Selalunya dia akan breakout kali ke-4, ke-5, ke-6 macam tu. So lepas kepada 3 kali, kalau kita tengok dekat sini dia dah test. Dekat sini ada, kita tengok daily. Okay, dekat sini dia test sekali. Sekejap dia test kat sini sekali.
Lepas dia break tu, lepas tu kat sini 2 kali, kat sini ketiga, and then dia jatuh balik. Tengok, keempat dia naik. So selalunya lepas testing 3 test tu, selalunya dia boleh meneruskan kenaikan lah. Saya tengok lebih selalunya macam tu lah, apa observation saya dan pengalaman lah. So kena faham, okay, resistance ni weekly lagi strong daripada, lagi significant daripada daily. Okay, dia punya resistance. And then kena faham lagi satu, lagi banyak touch. Okay, lagi banyak touch, kita tahu yang resistance tu valid. So kena tahu dua konsep asas resistance lah. The longer the time frame, lagi strong. Lagi banyak touch, lagi strong. So kita tahulah, maksudnya resistance kat sini memang strong lah, kat area 450 ni kan. Okay, so bila kita dah gariskan, okay, kita try lah buka moving average. Okay, so kena faham, selalunya bila dalam phase 1, okay, bila dalam phase 1 dia akan dia dah start masuk stage 2. Okay, dia masuk stage 2, dia start break MA200 ni. Selalunya phase 1 dia akan ada kita panggil slow rising phase. Maksudnya dia naik, stage 2 tu naik, tapi dia naik dalam keadaan yang slow. MA20 dan MA50 ni dia tak terlampau jarak, dia tak terlampau diverge. So kat area sini kita nampak ada slow rising punya phase. Okay, so kita tulis slow rising. Selalunya dekat phase 1 kita akan nampak slow rising punya phase. Okay, seterusnya dia akan ada fasa dia nak markup. Okay, dekat area sini kita akan nampak ada markup. Okay, dekat sini fasa markup. Okay, lepas tu kalau perasan dekat area sini, okay, kalau perasan dekat area sini, ini kita panggil tight pivot area. Kat area sini kita panggil tight pivot area. Kat sini. Sebab dia dekat area resistance, tapi dia tak jatuh. Dia still hold MA10 dan MA20 ni. So dekat sini psikologi dia, kita faham yang kebanyakan trader-trader percaya yang akan breakout, so dia orang tak jual. Okay, lepas tu once dia breakout, kat sini volume 2 kali ganda. So bila dia breakout, dia boleh maintain 3 ke 4 candle macam ni. So basically dia akan menarik lah bila dia boleh maintain. Okay, so bila dia meneruskan kenaikan, ini kita panggil fasa markup. Dia buat kenaikan sekali. Okay, lepas tu dia akan ada retracement lah. Okay, retracement ni dia akan retest RBS. So selalunya retest RBS ni lebih kepada short term punya ni lah, short term punya setup. Retest RBS ni dia akan turun, and then kebanyakan orang akan naik lah. Okay, so lepas pada tu dekat area sini kita panggil fasa shakeout. Okay, fasa shakeout ni selalunya dia nak buang retailer-retailer yang dah masuk kat sini. Retailer dah start perasan, so dia buang lah. Dia nak buang retailer, so that ramai retailer yang dah start jual, dia kasih jatuh macam ni. So retailer pun keluar. So dekat area sini dia akan buat base lah. Kat sini dia akan buat base. Okay, dekat area base ni lah dia akan kumpul balik share. So kalau nampak kat sini ada hijau-hijau ni kan, ada volume pocket pivot ni, ada hijau-hijau ni, basically dia tengah mengumpul. Smart money tengah mengumpul. Dia dah buang retailer, so dia nak kumpul balik share dia untuk dia push markup dia. Selalunya smart money dia akan masuk dekat area-area base ni lah.
Macam mana kita nak detect base guna moving average. Moving average rapat to each other. Okay. So macam mana kita nak tahu possibility sesuatu counter tu dia ada higher probability untuk dia breakout. So dia akan ada, kita panggil weak hand punya shake the weak hand punya face. So shake the weak hand ni selalunya fake breakout dan juga ada shakeout. So dekat sini dia test. Okay, bila dia test ni, okay, kalau tengok dekat weekly pun dia cantik. Okay, saya try padam lah, serabut sangat kan. Okay, dia cantik. So dia ada continuous pattern dekat weekly. Dekat weekly pun dia uptrend. So kita nak masuk counter-counter macam ni lah, yang weekly uptrend dan juga dekat daily pun uptrend. Okay, so bila dia breakout okay, bila dia breakout, dia boleh maintain a few candle. Selalunya kalau dalam siapa baca buku chart pattern analysis, dia akan maintain 2 candle lah. So kalau kita bagi buffer 2 ke 3 candle, dia boleh maintain. Dia tak break balik, dia tak violate balik dia punya trend line ni. So kita boleh ride the trend lah. Okay, kalau contoh kita masuk sebab breakout. Okay, kita masuk sebab breakout, tiba dia jatuh balik kan. So kita tak boleh lah guna moving average sebagai stop loss kita. Sebab kita punya setup, kita masuk sebab breakout. Tapi bila dia dah jatuh balik, kita tak nak jual kan. So kita masuk sebab breakout. Bila dia dah violate apa trading setup kita tu, kita kena keluar. Okay, so bila dia dah breakout, another entry yang kita boleh masuk adalah first pullback lah. Okay, kalau tengok kat sini, dia ada shakeout juga. Ada hammer yang dia test MA50 macam ni, and then dia naik balik. So sini kita tahu ada bullish signal lah. So kat sini adalah tempat yang area kita boleh masuk lah. Dia punya lepas base breakout, dia adalah first pullback. So start second pullback ni, kita dah tahu dia dah start ada risky punya phase lah. Okay, dia dah risky. So kalau base breakout, first pullback boleh masuk kalau terlepas. Alright, sorry kita sambung balik. Tadi ada sedikit gangguan. So the first entry lepas kita terlepas base breakout adalah kita nak masuk first pullback lah. Second pullback ni dah start risky sikit lah. So possibility nak naik tu sentiasa ada, tapi kena faham lah, pullback ke short term moving average MA10 dan MA20 ni adalah risky punya trade lah. So kalau 20 ni still okay lah, tapi kalau MA10 memang quite risky lah kalau macam ni kan. So dia still ada, kita nampak consolidation macam ni. So dia ada pullback and then dia ada rebound ke MA10 ni. And then sekarang lebih kepada ada candle yang bearish macam ni, ada a few rejection. So nampak volume pun tinggi, kita tahu sini adalah sign of weakness lah. So probability dia untuk dia consolidate ataupun pullback tu lebih tinggi. So kat sini kita tahu lah, kita punya risk dah tinggi. So kalau boleh elakkan lah trade-trade yang macam ni kan. So try study. Okay, pastikan kita detect base, kita tengok weekly, kita tengok story dia. Lepas tu kita pastikan uptrend weekly dan daily. And then boleh study lah untuk next future trade. So itu saja untuk perkongsian analisis saham Trimod Jun 2021. That's all for me. Thank you so much. Assalamualaikum.